Assalamualaikum semua. Sesi pada malam ini topik dia menarik lah. Menarik sebab dia tentang kencing manis. Bukanlah menarik macam mana kan, tapi menarik dari segi kita di negara Malaysia ni masih tinggi lagi dari segi statistik masih ramai lagi yang sedang mengidap kencing manis. Kalau ni, tak silap saya nak ikutkan Malaysia ni antara top 3 lah yang tertinggi pengidap penyakit kencing manis. Sebab adalah sebab-sebabnya nanti saya share dengan anda semua. 7 jenis makanan yang kita patut elak. Okay, kalau kita ada kencing manis, kalau tak ada kencing manis pun kita patut elak lah. Kan, tak kisahlah ada kencing manis ke, tak ada kencing manis ke, kita perlu elak juga makanan-makanan ni. Ataupun kurangkan. Kalau belum ada kencing manis tu kalau boleh elak, tapi kalau tak boleh kita cuba elakkan dan kurangkan. Okey. Dan jangan lupa untuk share, like sesi ataupun video ini dan jangan lupa untuk follow page Dr. Nurin Darus supaya insya-Allah setiap hari kita akan share tips-tips kesihatan kepada anda semua. Okey. So, kencing manis, bagi pengidap kencing manis, saya tahu mesti adalah anda mesti sama ada sedang mengidap kencing manis ataupun nak dekat-dekat ada simptom-simptom nak dapat kencing manis. So, yang penting untuk mengelakkan daripada kita makan makanan yang boleh meningkatkan kadar gula. Okey, kadar gula darah secara mendadak. Kan dan kalau anda pun selalu follow Dr. Nordin, kita punya program kita kan, kita punya seminar kita by 3 serangkai yang termasuk apa ni, kencing manis, masalah kencing manis, masalah kolesterol dan darah tinggi. Selalunya orang panggil 3 serangkai sebab kalau you ada darah tinggi ke ada masalah kolesterol tak lama lagi mungkin you akan kena kencing manis lah kan. Kalau you ada kencing manis selalunya you ada kolesterol tinggi dan darah tinggi lah. Alright. So kita kena cuba elak yang first thing first secara basicnya adalah makan makanan yang boleh meningkatkan kadar gula secara mendadak. Spike you punya glucose level lah. Kita cuba elakkan makanan-makanan macam tu. Kalau tak ada kencing manis pun kita cuba elak. Kita cuba elak sebelum terkena. Orang cakap pencegahan tu sangat-sangat lebih baik daripada merawat lah kan. Prevention kan is better than cure sebab by the time dah kena nak merawat tu seksa sangat-sangat lah kan. Okay. Jadi nombor 1 jenis makanan saya rasa semua pun dah tahu sebenarnya. Bila orang cakap kencing manis ni, apa yang boleh elak? Gula lah kan. Gula lah. Tapi kadang-kadang kita tak sedar. Benda-benda ni sebenarnya kalau kita boleh stop makan, dia sangat-sangat membantu. Bukan sahaja dengan masalah kencing manis, tetapi masalah berat badan. Ada kena-mengena juga selalunya orang yang ada masalah kencing manis ni, ada masalah berat badan juga. Kan. Sebab dia makan makanan yang tak sihat ni lah. Kan. Okay, jadi nombor 1 adalah minuman bergula. Ada yang dia boleh kontrol makan. Makan tak ada masalah lah. Makan mungkin dia makan macam biasalah. Nasi ke ayam, sayur semua. Tapi bila nak minum tu dia kena minum minuman yang bergula. Ada tak kenal siapa-siapa yang macam tu? Kalau dia nak minum, dia tak boleh minum air kosong. Susah dia nak minum air mineral water ke apa kan. RX water ke apa. Susah nak minum air ni. Dia kena minum minuman yang berperisa lah ataupun selalu berperisa ni bergula lah kan, teh ke jus lah apalah semua ni kan. Ramai di khalayak kita ni di Malaysia ni saya kenal juga beberapa orang yang tak boleh minum air kosong, air mineral lah, mineral water yang sihat. Jadi kita perlu elak minuman bergula seperti jus buah-buahan tu kalau boleh elak lah. Jus tu sekarang pun saya rasa anda semua dah baca juga kan. Ada yang dah cakap jus buah ni dia almost the same level ataupun lebih teruk daripada kalau minum coke lah apa semua tu. Bagi saya semua teruk lah. Kan sama teruk dia semua sama.
Okay. Lagi-lagi kalau you beli jus yang dalam botol tu lah kan. Dah. Kalau you buat sendiri pun orang cakap tak bagus, tak beberapa sihat. Apatah lagi kalau you beli jus dekat luar kan. Yang berbotol tu. So, lebih baik makan buah. Nak cakap pasal jus buah-buahan ni, kalau you tak boleh minum, cuba elakkan. Kalau nak juga buah, makan. Makan yang paling best option lah. Selalu pun dipesan oleh DND sendiri. Makan best option, kalau nak pun blend. Tapi itu pun dah mula sebagus makan lah. Sebab ada serat fiber dia semua kan. Daripada buah tu. Jadi jus buah-buahan cuba elak. Soda, air gas lah. Air bergas ni lagilah teruk. Semua pun dah tahu teruk. Air soda ni. Kalau nak minum benda-benda manis boleh. Tapi letak madu lah. Itu pun sekala-sekala je. Jangan biasakan lah minum air-air manis. Jangan biasakan. So, biasakan minum air mineral water. Air mineral water. Okay. Saya tahu susah lah. Benda ni bukan senang kan. Kalau duduk di Malaysia ni memang payah lah nak elak daripada gula. Segala benda ada gula dan orang kita pun suka gula. Semua makanan yang bergula mesti viral kan dekat social media. Gula cheese, tak cheese gula. Antara dua ni mesti laku punya kerah kan dekat Malaysia ni. Jadi susah nak elak tapi kalau dah sakit lagi susah. So kena pandai-pandai lah disiplin untuk elakkan minuman bergula kan yang tinggi yang dia boleh menyebabkan lonjakan kadar gula kan darah dengan cepat. Air bergula ni paling cepat lah dia spike glucose kita. Okay, jadi jus buah-buahan komersial kan apa ni soda-soda apa semua air-air yang selalu tengok kat pasar bazar tu itu selalu cuba elakkan lah jadi apa you boleh buat adalah macam stevia. Stevia boleh cubalah pakai kalau dah susah sangat nak kena air manis sikit tu cubalah pakai stevia ke apa sekarang ni orang guna sweetener macam monk fruit. Adalah macam-macam jenis alternatif sugar kan monk fruit, stevia, apa ni, arenga lah, apalah semua. Tapi itu pun untuk kontrol, untuk mengawal kan untuk perlahan-perlahan you stop juga. Untuk you jangan tak kalau tak boleh stop tu macam orang merokok lah kan. Dia kalau stop terus kadang-kadang lagi teruk boleh masuk hospital kan kalau dah teruk sangat tu. Untuk you biasakan slowly untuk you stop terus minum minuman yang bergula dan untuk you suka uh, belajar suka minum air mineral water. Okay. So, dan kebanyakan juga kes-kes orang stop minum air bergula je, dia punya berat badan terus turun. Air sahaja, tak cakap lagi pasal makanan. Air sahaja pun dah sangat membantu kalau you boleh elak dan kurangkan dan paling bagus stop lah minum yang bergula, air bergula. Okey, macam orang cakap jus apple tanpa gula. Itulah betapa teruknya standard di Malaysia ni. Patutnya jus apple dah memang tak bagus sebenarnya untuk minum. Sebab dah memang tinggi kandungan gulanya. Tapi di Malaysia tambah lagi dengan gula. Dah lah jus tak bagus, you tambah lagi dengan gula. Teruk sangatlah kan. Macam saya pesan tadi, jus buah-buahan tak bagus. Kalau you memang gula tinggi, jaga kesihatan, jangan minum jus buah-buahan. Elakkan. Itu je pesanan saya. Kalau nak minum juga, minumlah. Tapi dah banyak dah kajian, banyak dah dietitian, orang-orang dah sedar. Dulu kita minum kan, okey je kan. Tapi dapat tak kita dapat apa ni kajian yang jus buah-buahan ni dia seteruk ataupun lagi teruk daripada kalau minum kok ke apa. So cuba elaklah jus buah-buahan ni makan buah-buahan lagi bagus. Okey. Saya boleh teruskan next point nombor 2. Kita nak elak daripada kencing manis ni makanan bergoreng. Makanan bergoreng keripik ke kentang goreng apa-apa bergoreng lah. Okey, cubalah elak. Sekali-sekala mungkin tak apa. Sekali-sekala mungkin tak apa. Tapi dalam seminggu tu cubalah. Sekali seminggu je lah. Macam tu. Sekali seminggu je lah. Sebab macam air bergula juga. Dia sangat susah nak elak. Di Malaysia ni susah kita nak elak daripada
makanan bergoreng ni. Okey, jadi seperti kentang goreng, kerepek ke, sebab tinggi dengan lemak tepung dan lemak trans fat yang boleh meningkatkan risiko penyakit jantung kan, penyakit jantung dan menyebabkan ketahanan insulin kita tu dan memburukkan ke masalah kencing manis lah. Dia memburukkan, dia menerukkan kita punya masalah kencing manis kita kalau kita makan makanan yang bergoreng ni. Okey, tapi saya rasa kalau saya share macam makanan-makanan macam ni, saya rasa semua pun dah tahu sebenarnya. Cuma mungkin terlupa kan sebenarnya makanan bergoreng ni tak bagus. Sekarang orang ada buat air fry kan? Air fryer, betul lah. Air fryer lah. Ah, Sekarang dah mula air fryer, tapi dengar-dengar cerita air fryer pun dah mula macam tak bagus pula kan. Tapi at least the alternative lah. At least kalau dah nak makan juga makanan tu mungkin dia agak sihat tapi dia perlu digoreng ke apa ke. Cuba guna air fryer ataupun apa ni bakar. Bakar air fryer boleh. Ah, Untuk alternatif, cuba elakkan daripada menggoreng makanan lah basically. Okay. So, nombor dua clear makanan goreng semua pun dah tahu. Tapi kita makan juga. So, sekali-sekala tak apalah, sekali seminggu lah kalau boleh. Okay. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Nombor tiga, saya rasa ini pun DND dah pernah pesan juga, iaitu roti putih. Roti yang kita makan tu macam biasa tu roti. Roti tu sangat-sangat tinggi gula dia. Dr. Nordin juga pernah pesan tentang ni, roti ni lebih tinggi. Tak tahu, saya tak ingat lah dia punya sukatan dia tu berapa sudu gula kalau kita makan roti putih tu saja, tak campur apa-apa. Tak campur lagi dengan apa jam, macam-macam jenis jam lah, coklat jam lah apa semua. Saya tak nak cakap lah brand-brand kan, tahulah kan. Sekarang ni anak-anak, kanak-kanak muda makan kan, kanak-kanak, baby pun dah mula makan benda-benda macam ni kan. So, mana taknya kan generasi sekarang ni, kalau anda perasan, semakin ramai anak-anak muda dah mula dapat penyakit kronik. Belum sampai 30 pun dah ada teruk penyakit-penyakit orang kan. Generasi ni sebab inilah antara faktor-faktornya diet. Terlalu banyak makanan-makanan yang macam ni. Kan roti putih kita tahu kan, ingat okey je, tapi roti putih pun kalau nak sihat, betul-betul sihat, cuba kurangkan makan roti putih. Sekali seminggu, macam saya cakap lah, semua benda ni kalau setakat sekali, 2 kali seminggu, lepas tu lagi 5 hari you disiplin, tak apa. Tapi masalahnya kita makan selang sehari, setiap hari ada yang makan sehari kan. So, mungkin permulaannya nampak macam tak ada masalah. Tapi lama-kelamaan, bila dah dapat penyakit, semestinya kencing manis apa-apa penyakit pun kita baru sedar yang, oh okey, dah dipesan sebenarnya makanan-makanan macam ni tak bagus. Tapi kita makan juga roti putih. Okey, jadi kita cuba elak lah. Tapi nasi, DND pernah berpesan juga. Nasi boleh makan tapi kurangkan, dan kalau boleh nasi tu nasi sejuk lah. Orang cakap lah, orang kita cakap nasi sejuk lah. Maksudnya nasi tu dah simpan di peti ais, lepas tu esok you makan. Lebih kurang macam tu lah nasi sejuk ni kan, nasi putih. Dia ada kena mengena dengan molekul ataupun starch. Dia dah ditukar. Jadi dia lebih sihat dari segi apa ni, dia mengawal lah dia punya glukos tu. Lebih sihat lah dari segi dia spike. Dia naikkan glukos you secara mendadak ke tak. Kalau you makan nasi sejuk, dia lebih bagus daripada kalau you makan nasi yang panas-panas tu. Tapi kalau nak cakap pasal roti, langsung kalau boleh elakkan. So, okey, roti lah yang menyebabkan glukos dalam badan naik dengan secara mendadak. Jadi, benda-benda juga dia kurang dengan serat. Serat ni juga penting. Kalau roti ni dia kuranglah serat dia. Ada tapi sikit je. Banyak. Okey, jadi serat tu sebenarnya penting untuk mengawal gula dalam darah kita. Penting. Okey.
Nombor 4 ada kaitan jugalah dengan roti, iaitu pastries. Pastries ni maksudnya kuih-muih lah. Senang cerita saya nak share pada malam ini makanan-makanan yang orang Malaysia gemari lah. Boring sikit lah kena stop makan benda-benda macam tu kan. Pastry ni macam kek-kek ke, muffin ke, kan roti-roti yang you jumpa dekat kafe-kafe tu kan. So saya tak perlu explain panjang lah kalau cakap pasal pastry ni, semestinya dia dah memang dia macam roti juga kan, sejenis roti. Lepas tu campur pula dengan gula, dengan coklat, apa macam-macam letak dalam tu semua. So ini dikirakan sebagai junk food lah. Pastry ni dikirakan sebagai junk food yang kalau nak makan, kalau you jenis yang suka sangat benda-benda ni, cuba kurangkan kepada sekali seminggu cukup. Sekali seminggu pun saya rasa dah cukup sebenarnya. Kalau betul-betul you ikut diet dengan disiplin, secara disiplin, sebenarnya apa yang saya cakap semua ni sebenarnya sekali seminggu pun saya rasa dah boleh memuaskan. Kalau you biasakan badan you, jangan makan benda-benda ni. Saya rasa ramai juga yang pernah diet, yang pernah tak makan gula, tak minum gula, kan, dengan secara konsisten. Lepas tu you tiba-tiba nak rasa gula. Sekali-sekala you terasa gula dan anda perasan badan you rasa macam dia reject benda tu dan makanan tu jadi sangat manis. Selepas you dah diet, tak makan gula, dan bila you makan balik, you rasa macam, ui manis betul. Macam manalah saya boleh makan selama ni setiap hari. Macam tu lah. Bila orang dah stop makan gula kan, dia cuba sikit gula terus. Manis sangat dia tak boleh makan. Tapi kalau you slow-slow makan balik gula tu, badan you akan biasakan balik dengan apa ni rasa gula tu. You mulalah jadi ketagih balik dengan gula. Jadi boleh sebenarnya kalau you nak makan pastry lah apa ni semua sekali seminggu tak ada masalah. Badan you boleh survive lah. You takkan jadi gila lah maksudnya. Orang dah buat dah benda ni. Okay. Nombor 5, lagi 3 saya share. Jenis makanan adalah bijiran sarapan iaitu cereals lah. Cornflake lah kira. Cereal-cereal. Tak tahulah siapa lagi duk makan benda ni kan. Saya rasa dah tak tahu masih trending. Saya masa zaman dulu tu ramai juga yang masih makan cornflake, bijirin sarapan ni, breakfast cereals ni kan. Tapi selalunya kita tengok kan anak-anak muda lah, kanak-kanak lah yang masih makan, yang mereka pasarkan, diorang buat marketing ataupun diorang claim benda tu sihat kan. Pernah tak anda terfikir-fikir macam mana benda-benda ni yang penuh dengan gula kan, konflik-konflik yang penuh dengan gula, dengan gula, diorang boleh claim benda tu sihat untuk kanak-kanak. Lepas pula tu kan, lepas je tak ada masalah, tapi suplemen-suplemen kita kadang-kadang pun kita nak cakap bagus sihat pun tak lepas. Tak nak cakap lah orang yang bertanggungjawab siapa yang lepaskan apa ni iklan-iklan yang yalah kita pun tahu kan, pernah tengok masa muda-muda kanak-kanak semua iklan-iklan yang menjual pikiran sarapan ni kan, konflik-konflik ni yang cakap bagus lah, boleh bagus untuk kesihatan kan semua ni kan. So false claim lah, maksudnya false advertisement lah. Mana ada sihat kan, penuh dengan gula. Kalau nak sihat makanlah telur ke, apa salah je. Tak perlu pun makan benda tu. You boleh je makan oats yang ada gula letak, buah-buahan yang bukan jus ya, buah-buahan, oats, honey, lagi sihat kan. So kalau nak vitamin pun daripada buah-buahan ada semua kan. So bijirin ni boleh menyebabkan kita punya glukos lah untuk mendadak lah, lonjakkan gula dalam darah kita ni naik dengan cepat. Kalau nampak kanak-kanak ataupun anak-anak cucu-cucu masih makan tu, nak buat macam mana kan, dah sedap. Macam mana benda yang sangat sihat yang diorang boleh claim buat iklan cakap sihat, tapi kanak-kanak suka makan, impossible lah. Selalunya kalau sihat ni mestilah dia tak berapa sedap sangat kan. Okay. So nombor 6, fast food, makanan segera dan diproses. So ini pun semua pun dah tahu lah kan, makanan segera ni kan macam burger-burger, ayam-ayam, apa goreng apa semua ni, semua pun dah tahu tak bagus.
sekali-sekala makan okey lah. Luar kan, nak cepat, nak makan, malas nak masak ke apa, boleh lah sekali-sekala. Okey. Jadi makanan segera dan makanan yang diproses, dia seringkali mengandungi kandungan garam, gula, lemak, trans yang tinggi. Kan, sebab first dia nak menyedapkan makanan tu, second sebab dia nak menyedapkan makanan tu dengan senang. Secara senang lah, macam cheating lah. Nak bagi makanan sedap, letaklah garam, letaklah gula banyak-banyak, letaklah lemak sedap kan. Nak benda sedap, letak je butter banyak kan, sedap je kan. So, dan benda tu cepat, mudah. Jadi semua benda-benda ni buruk untuk kesihatan kencing manis. Dan bukan untuk kencing manis je lah. Yang saya share makanan-makanan pada malam ni, uh, teruk untuk apa-apa penyakit pun sebenarnya. Okay. Jadi dia makanan-makanan yang makanan segera, fast food ni juga, dia kurang dengan nutrien. Kan, nutrien tak ada. Ataupun kurang lah, ada tapi dia tak optimal. Kan, macam protein ke, apa fiber ke, vitamin pun kurang. Karbohidrat pun tak bagus, tak berkualiti. Jadi kita kurangkan makanan segera ataupun fast food. Okey, last kali kita cuba elak. Nombor 7 last adalah produk tenusu lah ataupun produk susu-susu yang penuh dengan lemak lah. Sebab dia produk-produk ni dia tinggi dengan lemak tepu. Lemak tepu ni boleh meningkatkan tahap kolesterol LDL. Jadi benda-benda yang membahayakan kita punya kardiovaskular, penyakit jantung ni semua, dia selalu berkait rapat juga dengan diabetes type 2. Kan, jadi kita, sebab tu orang cakap 3 serangkai kan. 3 serangkai ni ada kaitan dengan kolesterol, darah tinggi, kencing manis. Jadi kalau kita punya kolesterol baik, darah tinggi baik, selalunya InsyaAllah memang kita selamat daripada darah tinggi, kencing manis lah kan. Jadi makanan-makanan ni yang saya share untuk kita elak ni bukan bagus sahaja untuk kencing manis, tetapi untuk kolesterol, untuk kontrol darah tinggi kita, untuk kontrol kawal berat badan kita. Dan kalau you boleh kontrol 4 ni, InsyaAllah penyakit-penyakit lain pun susahlah datang, betul tak? Okay. So, saya harap anda dapat sesuatu pada malam ini, kan? Dapat sesuatu. Dan okey, jangan lupa untuk ni lah, share dan like sesi pada malam ini ataupun video ini. Okey, kot-kot lah ada orang lupa ke apa kan, nak kena ingatkan diorang ni kan, makanan-makanan yang kebanyakannya kita tahu dah pun, tapi kadang-kadang kena ingatkan lah. Alright. So, itu saja. Terima kasih semua. Saya harap dapat manfaat dan boleh share dan like. Dan jangan lupa follow page Dr. Nordin Darus di Facebook ataupun IG. Sebab ramai yang tengok tapi tak follow. Jadi follow lah, sebab setiap hari kita ada share tips-tips yang pendek-pendek juga kan, tentang kesihatan, update-update tentang perkembangan terbaru lah dalam dunia kesihatan wellness ni. Okay. So itu saja. Assalamualaikum semua dan jangan lupa untuk let go and feel good all the time. Thank you semua.